Okey, selamat kembali semua. Hari ni kita nak bongkar satu cerita pasal pesta paling gempak dalam sejarah Johor tahun 1905. Tapi, ini bukan pesta biasa tau. Ini sebenarnya satu kenyataan politik yang sangat-sangat hebat. Jadi, apa mesej di sebaliknya? Jom kita siasat sama-sama. Alright, kita terus terjah ke kemeriahannya. Cuba anda bayangkan ya, seluruh bandar Johor Bahru tahun 1905 berubah jadi macam satu tapak festival gergasi. Penuh dengan warna-warni, penuh dengan keriangan. Memang happening gila. Jadi, lokasinya Johor. Tahun 1905. Dan saya nak tekankan, ini bukan sambutan biasa-biasa. Catatan zaman tu pun gambarkan suasana dia sebagai, memang meriah gila. Satu negeri turun padang, tak kira siapa, semua terlibat. So, apa je yang ada kat sana? Wah, macam-macam. Ada persembahan mayung, tarian joget, ada opera Cina, kuda kepang, persembahan barongan. Bila malam pula, satu bandar tu terang benderang dengan tanglong Jepun dengan pertunjukan bunga api yang memang meletup. Siang pula ada sukan untuk rakyat. Ini dah macam festival kebangsaan dah ni. Tapi kan mesti kita tertanya-tanya, kenapa sambutan ni besar sangat? Apa benda sebenarnya satu negeri Johor ni rayakan sampai macam ni sekali punya gah? Okey, sekarang jom kita undur masa sikit. Kita tengok detik ketibaan Sultan Ibrahim. Sebabnya, di sebalik semua kemeriahan ni, ada satu kisah perjalanan yang, penuh drama dan langsung tak ikut plan asal. Okey, untuk kita faham konteks dia, Sultan Ibrahim ni dah berada kat Eropah selama 16 bulan. 16 bulan, lama tu. Baginda sampai kat perairan kita pada 20 April 1905 dan jamuan rasmi dibuat 2 hari lepas tu. Lamanya baginda kat luar negara tu dah tunjuk betapa pentingnya misi yang baginda bawa kan? Tapi, nampaknya alam ada rancangan lain. Plan asalnya, baginda sepatutnya tukar kapal kat tengah laut dekat rumah api Sultan Shoal, lepas tu terus berlayar ke Johor. Tapi, tiba-tiba hujan lebat dengan ribut petir yang dahsyat gila melanda. Ini memaksa kapal baginda buat lencongan last minute dan terpaksa berlabuh dekat Singapura. Yang menariknya, walaupun baginda seorang sultan, bila sampai je kat GT Johor Bahru depan rakyat semua, dengan rendah diri, baginda cakap macam tu, minta maaf sebab lambat sikit. Momen macam ni lah yang tunjukkan sisi peribadi seorang pemerintah, kan? Rasa segan sebab terlewat jumpa rakyat dia. Nah, sekarang baru kita masuk bab paling penting. Kita akan dedahkan apa sebenarnya tujuan Sultan ke Eropah selama 16 bulan tu. Ini bukan trip makan angin. Ini adalah satu misi diplomatik yang risikonya sangat tinggi. Betul, perjalanan panjang ni bukan saja-saja. Tujuan utamanya adalah satu rundingan yang sangat-sangat kritikal. Rundingan yang akan menentukan masa depan ekonomi dan kedaulatan pentadbiran negeri Johor. Berat tu. Dan projek yang jadi pertaruhan tu adalah projek Kereta Api Johor. Isunya kat sini bukan pasal nak bina landasan je. Soalan paling besar, siapa yang akan urus dan kawal landasan ni? Sebabnya, sesiapa yang kawal kereta api ni, dia akan pegang kuasa yang sangat besar ke atas Johor. Jadi kat sinilah wujud dua kem yang berbeza pendapat. Pihak British, diorang nak bagi pinjam duit. Tapi dengan syarat, diorang yang kena kawal pentadbiran kereta api tu. Manakala Johor pula dinasihatkan oleh Datuk Abdul Rahman Anda bertegas, pinjaman nak, tapi kuasa pengurusan mesti 100% dalam tangan Johor. Kenapa? Sebab diorang risau kalau British dah mula uruskan kereta api, nanti pengaruh diorang akan merebak masuk ke seluruh pentadbiran negeri. Nampak tak permainannya? So, macam mana kesudahan pertarungan diplomatik ni? Siapa yang menang? Jadi, dalam pertarungan kehendak antara dua kuasa besar ni, siapa agaknya yang dapat apa yang dia nak? Adakah British berjaya lebarkan pengaruh diorang? Ataupun Johor berjaya pertahankan kedaulatan negeri? Dan inilah dia, intipati strategi Johor. Diringkaskan dengan sangat padu dalam satu ayat ni. Falsafah dia simple je. Pinjam duit tak apa, tapi steering jangan sesekali bagi ke orang lain. Kita yang pandu. Dan hasilnya, satu kemenangan diplomatik yang sangat bijak untuk Johor. Ya, diorang berjaya dapatkan dana yang diperlukan dari British. Tapi yang paling penting, pengurusan dan kawalan penuh projek tu kekal 100% dalam tangan Johor. Power!
Sekarang baru kita faham kan? Pesta besar-besaran yang kita cerita kat awal tadi tu rupanya bukan sekadar parti biasa. Pesta tu, ia lebih dari tu. Ia sebenarnya satu pengisytiharan kemenangan diplomatik. Ia satu simbol yang kuat menunjukkan kedaulatan Johor tak boleh disentuh. Ia juga tanda kelegaan dan kebanggaan satu negeri. Dan yang paling penting, ia mesej yang sangat jelas kepada pihak British yang Johor ni kuat dan berdaulat. Jadi, inilah dia kemuncak cerita kita. Seluruh negeri itu bukan sekadar sambut Sultan balik, tak. Mereka sebenarnya merayakan hakikat yang mereka masih pegang steering negara mereka sendiri. Mereka rayakan masa depan dan kedaulatan mereka yang berjaya dipertahankan. So, apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa bersejarah yang penuh dengan strategi ni? Peristiwa ni boleh dikatakan macam satu masterclass dalam mempertahankan kedaulatan. Nombor 1, misinya jelas, nak dapatkan dana tapi jangan sampai hilang kawalan. Nombor 2, strateginya bijak, guna diplomasi yang cermat, bukan main langgar je. Dan nombor 3, mesejnya, guna kerajaan awam yang gempak untuk isytiharkan kemenangan dan tunjukkan perpaduan. Cukup cantik. Dan kita tutup kupasan kali ini dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Macam mana sebuah kerajaan kebangsaan, sesuatu yang nampak macam pesta seronok-seronok je, boleh jadi kenyataan politik sesebuah negara yang paling berkuasa? Fikir-fikirkanlah.